Presiden berkata hari Selasa akan menjadi hari loji jana kuasa dan hari jambatan di Iran. Tiada apa yang seumpamanya. Buka Selat Hormuz katanya menangguhkan tarikh akhir kepada jam 8 malam hari Selasa waktu timur. Ini kini adalah ultimatum untuk Iran. Mari kita beralih pada penganalisis penyelidikan FDD Ahmad Sharawi. Terima kasih banyak kerana bersama kami di Live Now da Fox. Dan nampaknya kita berada di ambang peningkatan sekali lagi dengan ancaman baru daripada Presiden Trump ini. Apa maksudnya ini bagi anda? Pertama sekali, terima kasih kerana menjemput saya. Presiden Trump telah melanjutkan tarikh akhir minggu lepas hingga 6 April untuk Iran berunding dan membuka Selat Hormuz. Setakat ini, kami tidak mempunyai petunjuk bahawa orang Iran berancang untuk melakukannya. Semua laporan menunjukkan perkara itu. Saya rasa Iran enggan berunding dan mengenakan syarat-syarat ketat yang Amerika Syarikat tidak akan terima untuk membuka semula selat ini. Terima kasih, Ivan. Saya rasa itulah sebabnya Presiden Trump sedang memperkuat ancaman untuk menyerang loji tenaga di Iran. Tetapi 24 jam akan datang akan menjadi sangat penting. Seperti yang kita lihat dalam 2 atau 3 minggu lepas, biasanya Presiden Trump akan mulakan pada hari Isnin dan berkata bahawa rundingan berjalan dengan baik atau ada rundingan sedang berlangsung pada masa ini. Kita semua sedang memerhati pagi Isnin untuk melihat status rundingan dan sama ada sesuatu benar-benar berlaku antara Amerika Syarikat dan Iran. Terima kasih. Ya, sudah tentu. Beliau berkata beliau optimis untuk menyelesaikan perjanjian itu, tetapi telah menetapkan tarikh akhir tersebut. Seperti yang anda sebutkan, kedua-dua pihak masih berjauhan dan tiada kesepakatan dalam tuntutan Amerika Syarikat. Namun, sama seperti dalam kes negara Iran, adakah kita melihat mereka bersatu dalam apa-apa cara? Adakah terdapat sebarang persamaan antara mereka? Sekali lagi, saya rasa orang Iran sedang menolak untuk berunding dan mereka merancang untuk meneruskan serangan tanpa henti terhadap infrastruktur awang di Teluk serta terhadap pangkalan Amerika Syarikat. Jadi, tiada petunjuk bahawa orang Iran, maksud saya pada masa ini mereka bersedia untuk duduk berbincang. Nampaknya, malah para perantara seperti Pakistan, Turki dan Mesir telah cuba untuk melanjutkan tempoh yang telah ditetapkan oleh Presiden Trump. Tetapi, sekali lagi, tiada petunjuk bahawa orang Iran bersedia untuk memenuhi tuntutan yang dibuat oleh Amerika Syarikat, terutamanya berkaitan dengan Selat Hormuz. Dan dari segi Selat Hormuz, titik sempit itu sangat penting. Trump memberitahu sekutu NATO bahawa ia tidak penting dan kemudian mereka perlu membayar sambil menggunakan kata-kata kesat. Buka Selat Hormuz atau akan berlaku kekacauan sebenar. Berapa banyak tekanan yang ada ke atas Presiden Trump dan pihak asing untuk membuka semula selat itu? Baiklah, saya percaya bahawa kesan global akibat penutupan selat itu memang sangat jelas. Harga minyak telah meningkat dengan ketara dan apabila pasaran dibuka dalam beberapa jam akan datang, kita akan lebih memahami kesan sebenar peristiwa hujung minggu ini dan bagaimana ia boleh mempengaruhi keputusan Presiden Trump. Jika harga minyak terus kekal tinggi, maka kita mungkin akan melihat satu eskalasi atau dorongan yang lebih besar ke arah diplomasi. Tetapi sekali lagi, semuanya bergantung kepada harga pasaran minyak yang sedang berlaku. Dan terutamanya disebabkan oleh jumlah minyak yang diangkut melalui Selat Hormuz, negara-negara Teluk Eropah turut terkesan. Di Zewa pula, keadaannya berbeza. Kita mempunyai industri domestik yang berkemampuan, namun begitu, ekonomi global adalah saling berkait. Jadi kesannya dirasai di seluruh dunia. Jika tarikh akhir itu berlalu pada hari Selasa jam 8 malam waktu timur Amerika Syarikat dan Amerika Syarikat benar-benar menyerang infrastruktur serta titik-titik penting minyak Iran, apakah reaksi mereka? Adakah mereka akan menyerang negara-negara Arab lain seperti yang pernah mereka lakukan sebelum ini? Ya, maksud saya loji penyahgaraman di negara-negara Teluk akan menjadi sasaran Republik Islam. Begitu juga infrastruktur minyak di seluruh Teluk yang akan disasarkan secara meluas. Tetapi, maksud saya, izinkan saya menunjukkan bahawa negara-negara ini sudah pun disasarkan secara meluas oleh Iran dalam 5 minggu yang lalu. Kita telah melihat beberapa serangan semalam yang menyasarkan infrastruktur minyak dan loji penyahgaraman air di Kuwait. Tetapi saya akan mengandaikan bahawa jika Iran diserang, maka kita akan melihat peningkatan serangan terhadap negara-negara Teluk ini.
Jadi, daripada hanya satu kemudahan menjadi sasaran, kita mungkin akan melihat lebih banyak drone dan peluru berpandu menyasarkan kemudahan-kemudahan ini. Dan perlu diingat bahawa loji penyahgaraman di Kuwait dan Bahrain adalah sangat penting untuk kelangsungan hidup negara-negara ini kerana mereka tidak mempunyai simpanan yang dapat menampung mereka. Jika kemudahan-kemudahan ini diserang, kita mungkin akan menghadapi satu bencana kemanusiaan. Ya, dan sudah tentu begitu ramai orang yang terjejas di kawasan yang akhirnya terperangkap dalam kekusutan ini. Tetapi saya memang ingin sampai ke titik itu. Negara-negara mana yang akan bergantung kepada Amerika Syarikat, Emirat Arab Bersatu, Bahrain, Kuwait yang terjejas oleh perkara ini? Bagaimana perkara ini boleh memberi kesan kepada hubungan mereka dengan Amerika Syarikat? Saya rasa Amerika Syarikat telah bersikap terus terang dengan mereka. Kita telah melihat bagaimana negara itu memainkan peranan penting dalam pemintasan dan bagaimana pertahanan udaranya sangat penting untuk menghalang banyak serangan ini daripada mengenai sasaran mereka. Peluru berpandu dan drone mengenai kemudahan kritikal. Kita telah melihat rakan seperti Ukraine menyokong negara-negara teluk ini untuk mengelakkan serangan ke atas wilayah mereka. Jadi, orang Israel dan sekutu mereka telah memainkan peranan penting dalam mempertahankan negara-negara tersebut. Dan saya rasa sebahagian daripada mereka memahami keperluan perjuangan yang sedang dilakukan oleh Amerika Syarikat. Mereka perlu memahami betapa mautnya rejim ini dan betapa kejamnya ia sanggup menyerang infrastruktur awam untuk menyebabkan kerosakan maksimum yang mungkin. Esok kita akan memasuki minggu ke-6 konflik ini dan ini berada tepat dalam jangka masa yang disebutkan oleh Presiden Trump dan Rumah Putih. Pada pendapat anda, adakah jadual ini akan berlanjutan melebihi 6 minggu ini dan apa maksudnya bagi anda? Saya rasa Presiden Trump telah menjelaskan dalam ucapannya pada hari Rabu bahawa masih berbaki 2 hingga 3 minggu lagi bergantung pada sasaran yang perlu diserang. Saya rasa jadual itu juga bergantung kepada perubahan di medan perang. Sejak permulaan operasi, saya ingin katakan, terutamanya apabila melibatkan Selat Hormuz. Jadi saya rasa selagi pasukan ECOWAS menyasarkan infrastruktur ketenteraan dan kemudahan yang membolehkan keupayaan peperangan Iran, maka mungkin kita boleh pertimbangkan jadual masa yang disebut oleh Presiden Trump pada hari Rabu itu. Tetapi sudah tentu, jika keadaan berubah dan terdapat maklumat risikan baharu mengenai bandar-bandar peluru berpandu atau infrastruktur lain yang belum ditemui sebelum ini, maka perkara itu boleh dilanjutkan. Tetapi sekali lagi, semua ini bergantung kepada apa yang sebenarnya sedang berlaku di medan perang. Dan banyak juga bergantung kepada keupayaan Angkatan Tentera Iran. Kita telah melihat dalam beberapa hari kebelakangan ini, orang Iran berjaya mengenai sebuah pesawat pejuang F-15. Amerika Syarikat telah menjalankan operasi menyelamat yang menentukan hidup mati di pergunungan Iran untuk mendapatkan mereka semula atau untuk membawa mereka pulang. Adakah itu membawa apa-apa makna? Adakah awak bimbang dengan cara Iran menunjukkan keupayaan mereka seperti itu? Dan fakta bahawa mereka boleh menutup Selat Hormuz. Amerika Syarikat agak terkejut dengan keupayaan-keupayaan ini hingga tahap tertentu. Dan jika ya, apa yang anda ingin katakan? Sebenarnya, sudah ada beberapa laporan mengenai berapa banyak peluru berpandu balistik dan pelancar yang dimiliki oleh Iran. Kami melihat bahawa pada awal perang, bilangannya sangat berbeza. Tetapi serangan itu telah mengurangkan keupayaan Iran untuk melancarkan banyak peluru berpandu sekaligus dengan ketara. Tetapi saya rasa kita masih belum mempunyai. Maksud saya, sekurang-kurangnya kita yang memahati dari luar, yang tidak mempunyai akses kepada risikan, kita melihat penurunan dalam serangan-serangan ini. Tetapi Iran masih mempunyai keupayaan untuk melancarkan serangan menggunakan drone dan peluru berpandu. Dan sebab itulah Amerika Syarikat perlu teruskan usaha ini untuk melemahkan keupayaan mereka berperang pada asasnya. Dan kembali kepada Selat Hormuz, mengapa orang Iran meletakkan pada dasarnya satu isyarat berhenti di titik sempit itu? Adakah ini menjadi kebiasaan baharu untuk rantau ini? Dan apakah kemungkinan mereka akan melibatkan Bab al-Mandeb juga dalam hal ini bersama-sama dengan Houthi? Adakah anda turut memantau kawasan itu? Sudah pasti Bab al-Mandeb terus menjadi satu titik kritikal dan jika ia ditutup, kita akan berdepan dengan satu krisis besar. Saya rasa Houthi telah menumpukan serangan mereka ke atas Israel, mungkin untuk mengelakkan tindakan balas, kecuali jika satu peluru berpandu mengenai Israel. Setakat ini terdapat 4 atau 5 serangan yang telah didakwa oleh Houthi. Semuanya telah dipintas. Saya rasa Houthi secara strategik faham bahawa menutup Bab al-Mandeb atau menyerang kapal di Laut Merah akan memperluaskan peperangan.
dan ia akan menyebabkan peningkatan konflik yang akan menyeret sewa ke dalam pertikaian itu. Maksud saya rasa mereka tidak mahu buat begitu, sekurang-kurangnya buat masa ini. Buat masa ini, Houthi memberi isyarat bahawa mereka boleh menutup Selat Bab al-Mandeb dan mereka masih berada di situ. Tapi saya rasa bergerak ke arah itu akan bermakna pelemahan besar-besaran sama ada dari pihak sewa atau Israel. Dan ancaman terhadap jambatan dan loji janakuasa yang diancam oleh Presiden Trump itu akan menjadi dorongan yang diperlukan oleh Houthi untuk masuk ke dalam konflik. Dari situ, Jadi maksud saya, sentiasa ada kemungkinan Houthi menyerang kemudahan minyak dan infrastruktur tenaga di Arab Saudi dan Teluk sebagai tindakan balas. Tetapi sekali lagi, saya rasa dari segi proses membuat keputusan mereka, menyerang negara-negara Teluk akan bermakna memperluaskan peperangan di mana pihak Saudi atau Emiriah Arab Bersatu mungkin terpaksa membalas. Jadi buat masa ini, saya rasa Houthi sedang menumpukan serangan mereka terhadap Israel kerana mereka faham bahawa menyerang kemudahan tenaga di negara-negara Teluk boleh menyebabkan peningkatan besar dalam peperangan. Satu risiko yang mungkin mereka tidak mahu ambil pada masa ini. mengenai Israel, mereka telah bekerjasama pada awal operasi ini, Epic Fury atau Singa Mengaum, seperti mana mereka memanggil operasi mereka. Mereka juga telah menghalang beberapa serangan di kawasan pencarian dan penyelamatan. Israel terus seiring dengan Amerika Syarikat dalam mencapai matlamat yang telah ditetapkan dalam rundingan ini dan berkemungkinan terhadap ancaman di luar itu juga. Israel faham bahawa melemahkan rejim itu dan keupayaan ketenteraannya adalah penting untuk keselamatannya. Terdapat keselarasan yang jelas antara Israel dan Amerika Syarikat dalam hal ini, tetapi Israel juga berdepan ancaman daripada proksi Iran seperti Hizbullah yang menyerang utara negara itu setiap hari selain ancaman daripada Houthi. Jadi dari segi keutamaan, kita lihat bahawa Ewaya tidak menyasarkan proksi-proksi ini di Lubnan atau Houthi. Pada masa ini, Israel juga sedang memerhati dan menangani front ini pada masa yang sama. Tetapi, dalam objektif umum perang, iaitu untuk melemahkan rejim Iran dan memastikan mereka tidak dapat bertindak lagi. Dari segi kuasa ketenteraan untuk menyerang kepentingan Amerika, Israel dan negara-negara jiran, Klaus dan Israel benar-benar sehaluan dalam objektif mereka. Ya, dan Iran juga telah menyatakan bahawa mereka tidak mahu diserang lagi. Itu adalah sebahagian daripada rundingan yang merupakan salah satu tuntutan mereka. Tetapi jika satu rundingan sedang berlaku, jika Presiden Trump mahukan diplomasi, adakah itu sesuatu yang Israel benar-benar setuju? Saya rasa secara keseluruhan Israel faham bahawa Presiden Trump atau sekurang-kurangnya bahawa telah berlaku dari segi objektif peperangan satu kemerosotan teruk ke atas keupayaan ketenteraan, kuasa laut dan kekuatan udara yang merupakan objektif utama sejak awal. Dan saya rasa dengan tindakan Israel menyasarkan sebahagian daripada kepimpinan politik di Iran dan juga kepimpinan ketenteraan, mereka telah membahagikan tugasan berkaitan dengan sasaran. Tetapi saya rasa Israel juga faham bahawa Presiden Trump telah membuka pintu untuk rundingan dan bahawa beliau mungkin perlu mencari satu taktik rundingan untuk menamatkan perang ini. Namun begitu, kita masih melihat serangan Israel dan kerjasama dengan Zewa dalam mengenal pasti sasaran infrastruktur ketenteraan, peluru berpandu balistik dan pelancar-pelancarnya. Walaupun terdapat perbincangan mengenai rundingan, masih wujud kesepakatan penuh antara Emir Yubar dan Israel berkenaan matlamat untuk melemahkan rejim tersebut. Tetapi juga, seperti yang kita lihat semalam, Israel memainkan peranan penting dalam menyelamatkan pegawai sistem senjata yang berada di wilayah Iran. Ya, itu satu perkara yang sangat baik. Ahmad, satu soalan terakhir sebelum saya lepaskan awak kembali ke permulaan. Ancaman agresif ini menyatakan pukul 20.00 waktu timur, hari jambatan atau loji kuasa, dan kita sudah pernah melihat ultimatum seperti ini sebelum ini. Adakah mungkin dan berkemungkinan Presiden Trump akan menangguhkan tarikh akhir itu untuk cuba memberi peluang kepada diplomasi? Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, Pakistan, Mesir dan SAR sedang berusaha untuk melanjutkan tarikh akhir itu menurut laporan Arab. Maksud saya, seperti yang kita lihat, tarikh akhir sepatutnya berakhir pada pukul 10 pagi waktu timur pada hari Selasa jika saya tidak silap. Sekarang ia pada pukul 8 malam. Persoalannya, adakah orang Iran akan meminta kepada para perantara itu untuk melanjutkan? Semuanya bergantung pada status rundingan pada masa itu. Para diplomat Zewa sedang berbincang secara langsung dengan Iran dengan rakan sejawat Iran mereka. Sekali lagi, perkara-perkara seperti ini biasanya dilakukan secara rahsia dan kebiasaannya hanya didedahkan selepas itu.
Tapi maksud saya sentiasa ada kemungkinan lanjutan itu berlaku. Ia sudah pernah dilanjutkan sekali sebelum ini. Sepatutnya ia berlaku minggu lepas, tapi telah dilanjutkan hingga 6 April. Persoalannya ialah dalam beberapa jam akan datang, kita akan lihat sama ada ini akan dilanjutkan. 20 jam hari Selasa adalah dalam 48 jam. Jadi, jika orang Iran bersedia untuk berunding, negara-negara perantara ini benar-benar bersedia untuk meneruskan usaha mereka untuk meyakinkan Presiden Trump supaya melanjutkan tempoh semasa untuk lebih lama. Dan sebab itu, sangat berkemungkinan kita akan melihat satu lanjutan pada masa ini. Tetapi, sekali lagi, semua ini bergantung kepada semua faktor ini berjalan dengan baik. Ya, Trump mengikut rentaknya sendiri. Kita akan lihat kesudahannya apabila tempoh tamat, jam demi jam. Seperti yang saya katakan, mungkin pada pagi Isnin dia akan mengemaskini kita tentang rundingan itu. Kita akan terus memerhati. Baiklah? Ahmad, terima kasih banyak atas masa anda di Live Now. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Perbualan yang hebat di sana menganalisis ancaman penuh kata-kata kesat daripada Presiden mengenai pembukaan Selat Hormuz atau mungkin hari loji dan jambatan. Dan ini juga datang dari Fox News. Trey Ingst dalam laporannya menyatakan bahawa masa semakin suntuk. Presiden Trump memberikan amaran suram kepada Iran sambil memperincikan rundingan dengan wartawan Trey Ingst. Jika mereka tidak mencapai perjanjian dengan cepat, saya akan pertimbangkan untuk meletupkan semuanya dan mengambil alih kawalan minyak. Kita akan lihat sama ada ia akan menjadi pengambil alihan kuasa seperti di Venezuela. Kita akan lihat sama ada mereka akan melanjutkan tempoh itu. Banyak faktor yang terlibat di sini.